Masa korang baby, korang ada tak benda yang korang minat dulu? Macam kartun, cerita-cerita, perbuatan, filem, mainan. Soalan klise tapi aku tanya juga sebab aku nakkan perhatian. Jadi, dalam video ni, mari aku ceritakan benda yang aku minat masa kecil. Cerita pertama aku ni adalah masa aku dengan orang masih kecil, kita ada tengok satu channel ni. Aku tak tahulah korang kenal ke tak channel ni. Tahun 1977. Kalau korang nak tahu, channel ni adalah channel yang buat video animasi yang berkisahkan tentang pertandingan antara dinosaur. Dan korang tahulah kan dinosaur tu macam mana. Dinosaur ni mana boleh buat kawan. Kadang-kadang herbivore pun boleh jadi bahaya. Apa yang aku nak ceritakan adalah masa aku dengan orang masih kecil, kita orang suka gila tengok channel ni. Sebab satu, pergerakan animasinya. Kalau korang biasa tengok franchise filem Jurassic World, Jurassic Park, korang tahulah kan kalau dinosaur herbivore dalam movie ni manalah nak melawan. Diorang melawan bila perlu je. Contoh macam diorang kena lawan dinosaur carnivore yang nak pinjam 100, lepas tu tak bayar-bayar. Tapi dalam channel ni, dinosaur herbivore pun melawan tau. Siap berdiri macam manusia lagi tu. Sebab tu lah aku suka channel ni. Dan walaupun channel ni ada scene yang menunjukkan sedikit darah, tapi tak ada lah tu sangat macam movie sebelah aku ni. Dan disebabkan channel ni lah aku suka kat dinosaur. Aku ingat lagi masa kecil, setiap kali pergi ke supermarket, aku akan selalu minta family aku belikan mainan dinosaur. Macam-macam lah aku dengan orang buat masa main mainan dinosaur tu. Kita orang berlawan dinosaur, lumba dinosaur, macam-macam lah kita orang buat. Kalau nak sebut satu-satu penat lah mat. Benda kedua yang aku minat masa kecil adalah Beyblade. Ya, gasing jenis moden ni pernah viral masa zaman PKP. Benda ni punyalah viral sampai dibuat ke pertandingan Beyblade. Walaupun benda ni pernah viral masa zaman PKP, aku yakin mesti di antara korang kan tak mampu nak beli original sebab mahal weh. Dan disebabkan mahal ni lah aku selalu beli yang brand fake punya. Okey, itu sahaja cerita aku pada hari ni. Sorry ya kalau video ni pendek sebab serius tau, aku memang ada kesibukan masa di dunia nyata. Kalau aku ada rezeki lah kan, aku akan buat video panjang sikit untuk episod yang ke depan. Okey, bye-bye.